Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat ilahi kerana mengumpulkan kita di dewan kita yang permai ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang benar-benar diredai Allah, diberi kemudahan, diberi ampunan dan akhirnya dilayakkan untuk menjadi calon syurga Allah insya-Allah. Jadi jutaan terima kasih kepada pengacara dan juga kepada seluruh jawatan yang mengusahakan pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diangkat Allah sebagai pertemuan calon syurga di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih dan selamat datang di atas kehadiran anda sekalian. Tanpa anda siapalah kita, betul? Ada orang pun tak ada penceramah tak jadi, tak ada penceramah ada orang pun tak jadi, betul? Jadi sekali lagi kita ungkapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang mengikat kita jadi serupa, mengikat kita satu matlamat, mengikat kita satu tempat. Semua kita sedang berjalan menuju satu tempat walaupun jalannya beza. Ada jalan kaki, naik kereta, ada naik kapal terbang, ada naik kereta api, betul? Ada jalan sungai, ada jalan darat. Tapi semua orang harus memegang prinsip bahawa kita sedang berjalan menuju tempat yang sama, menuju matlamat yang sama, menuju satu tempat impian yang diimpikan bersama. Setuju? Jadi tidak ada lain lagi, maka kita tempah dulu di dunia. Jalan-jalan ke syurga itu sangat banyak, sangat besar dan sangat pelbagai. Jadi tidak semestinya satu cara, satu jalan, satu usaha sahaja. Sebab itu kita kata ada orang berjihad, pergi perang, pergi Palestin, pergi mana-mana. Bukan semua dapat pergi, betul? Itu juga jihad, tapi di rumah saja dengan doa yang sungguh-sungguh. Jihad ke tidak? Juga jihad, dan membantu yang senang dan susah di sini juga adalah jihad. Datang ke sini pusing cari tempat, itu pun namanya jihad. Oleh itu sekali lagi yang menjadi pengurus dan menjadi pengelola yang datang, susah itu satu pada nikmat, betul ke tidak? Sakit hati, manalah jalannya. Sakit hati itu juga adalah satu ibadah. Kan tak sakit hati, muka jadi lain. Betul? Jadi senang hati dan susah hati adalah merupakan hadiah dari Allah. Setuju? Maka jangan takut kalau susah hati. Siapa datang dengan susah hati hari ini? Angkat tangan. Siapa datang dengan sedih hari ini? Angkat tangan. Siapa datang dengan gembira hari ini? Angkat tangan. Sikit juga. Tanya siapa yang sedih? Sikit juga. Tanya siapa yang gembira? Sikit juga. No. Jadi yang banyak ni apa? Sedih tak, gembira tak. Pun letih juga. Tak tahu perasaannya. I don't know how is my feeling like. Betul? Jadi yang datang sini tujuannya untuk apa? Jaga. Dah banyak ada ilmunya. Pakai belum? Betul? Beli jubah hari-hari beli jubah tapi tak pakai lagi, betul? Maka sekali lagi Allah temukan kita ke sini sebagai sebahagian daripada ibadah. Maka sekali lagi betulkan balik niat, betulkan balik cara, betulkan balik matlamat. Kadang-kadang kita niatnya betul, prosesnya salah. Ngongak apa lambat sangat startnya, kata pukul 2 tapi pukul 3, pukul yo. Itu ngongak-ngongaknya. Betul? Bermakna niat tadi betul tapi prosesnya salah. Maka ramai orang tidak menilai hasilnya apa. Jangan hanya menjaga niat, tapi tak menjaga proses. Dan yang paling mahal ialah, atau yang paling rugi ialah tak jaga hasil. Sebab itu orang belajar buat masak-masak. Dia tahu cara nak masak, betul? Belajar setengah mati, potong macam ni, campur macam ni. Tapi terlupa hasilnya siapa punya? Dia punya ke Allah punya? Maka sekali lagi tak bismillah aja hasilnya lain. Niatnya nak riak-riak juga hasilnya lain. Periuknya sama, resipinya sama. Cicap je kecap Syekh Wan. Jangan main-main. Resipi Syekh Wan, betul? Tapi Syekh Wan masak je lain, kita masak jadi lain, betul?
Jadi sekali lagi, pertama jaga niat, kedua jaga proses, ketiga jaga hasil. Aku nak dapat apa? Kau datang sini cari ilmu, lepas tu nak buat apa dengan ilmunya? Boleh masak kan tak boleh masak? Dia boleh pakai kan tak boleh pakai? Setelah dipakai nak dapat apa? Entahlah. Setelah dipakai nak jadi apa? Entahlah, dia letih gitu. Boleh faham? Nanti sekali lagi kita kata kalau pakai tak ada cermata, kemudian pakai cermata. Hasilnya apa? Boleh nampak semua orang. Betul? Jadi kalau pergi ilmu, dapat ilmu, lepas itu amal, dah amal belum? Maka prosesnya ambil balik kira. Daripada tak tahu kepada tahu. Dari tahu kepada mahu. Boleh faham? Mahu berubah, betul? Semua kita nak berubah, betul tak? Tapi yang ketiga, mampu. Ini tahapnya. Mampu tak nak berubah? Mampu tak ubah mulutnya supaya tak ngumpat? Mampu atau tidak matanya tak tengok sakit orang? Tak tengok, tak senang orang, betul? Mampu atau tidak berubah kalau seorang-seorang? Jadi sekali lagi semak balik, kalau hari ini aku mampu datang, aku mampu dapat ilmu, maka bangun minta dengan Allah, nangis setiap malam minta dengan Allah, ya Allah, aku dah dapat ilmu ya Allah, tapi tak tahu aku ni belum mampu nak ubah diri ya Allah. Semua majlis pergi, semua selawat pergi, ya Allah, tak sayang Rasulullah juga. Pernah tak selawat? Pernah. Oh. Sebab itu niatkan di hati, ya Allah, aku selawat untuk dapat cintanya Rasulullah. Aku selawat ini untuk merasa dekat dengan Rasulullah. Aku selawat ini supaya hatiku tenang dan lapang seperti lapangnya hati Rasulullah. Aku selawat ini aku nak berani macam berani ya Rasulullah. Boleh? Bukan selawat kosong-kosong, bukan zikir kosong-kosong. Bawa niat yang kental. Boleh faham? Kerana niat itu membantu proses. Okay, kalau selawat 2 jam, lepas tu tengok YouTube 4 jam, nyanyi. Tak lepas juga. Dah buat yang baik, tapi dia ambil dari ribut YouTube, ribut Korea, ribut apa lagi. Tak tahulah sekarang dia macam-macam benda, betul? Sebab handphone boleh buka anytime, boleh tengok macam ada macam yang bawa ke syurga, ada macam yang bawa ke neraka. Akhirnya tak tidur. Akhirnya tak boleh gelak dengan orang. Dah biasa. Gelak seorang, betul ke tidak? Maka sekali lagi, terima kasih, syukur alhamdulillah hadrat ilahi. Kerana majlis ini akhirnya berjaya dilaksanakan. Ini satu kekuatan yang kita nak angkat. Try our best. Di mana pun susahnya gitu gini, kerana bila kamu susah, Allah akan bantu. Ini kekuatan. Jadi sekali lagi tolong merasa bahawa bantuan Allah itu datangnya setiap masa, setiap ketika. Okey, tadi sebab ada 2 orang je sedih kan. Saya datang sebab sedih. Okey, sedih. Tajuknya Jangan sedih loh. Mana boleh tak sedih loh. Contoh. Jadi sekali lagi kita nak bangga kekuatan. Sedih adalah hadiah. Sedih adalah kekuatan. Sedih adalah sentuhan paling mesra dari Allah. Sedih adalah satu hadiah yang Allah tak bagi pada semua orang. Sedih adalah satu proses untuk kita merasa bahawa aku ni manusia. Aku ni manusia apa? Aku ni manusia yang namanya hamba Allah. Boleh faham? Semalam datang ke klinik kaunseling Bumi, sepasang yang kami sudah nekat nak bercerai. Muda lagi kot. Baru 8 tahun kahwin. Muka isteri dah kecil dah. Sebab dah lama sangat sedihnya. Sedih yang tersimpan.
Bila buka cerita dulu, dia start dengan dulu. Masa kami baru kahwin, kakak saya, kakak ipar saya dengan anak-anaknya duduk dengan saya. Duduk dengan kami, sengsara. Kerana terpaksa mengendalikan banyak orang, terpaksa mengendalikan banyak hal, terpaksa menjaga anak buah 2-3 orang, betul? Walaupun sudah berlalu 8 tahun yang lalu, tapi isteri masih menyimpan perasaan. Pasal apa duduk dengan kita? Kita baru nak belajar hidup. Banyak perbezaan. Kita kata A, dia kata B, kita kata C, dia kata D. Kita tegur anak salah, kita pegang anak salah, kita buat gini tak kena, buat gini tak kena. Letih tak? Dia menyimpan luka itu daripada 2 tahun pertama perkahwinan. 2 tahun, lama ke sikit? Akhirnya puaslah berbisik sana, berbisik sini. Minta tolong cakapkan kakak baliklah, keluarlah, carilah rumah sewa, carilah bilik. Sebab kakaknya itu ibu tunggal. Masa nak menumpang tu sedang bersyarat mengandung. Walaupun adik itu lelaki, suami isteri dah nye, suruhlah dia keluar, suruh cari tempat lain, suruh ye. Maka dari permulaan 2 tahun itu, isteri sudah tidak gembira. Konon-kononnya mengganggu, konon-kononnya menyusahkan, konon-kononnya menjadi penghalang, konon-kononnya menambah bebanan, menyulitkan kita jadi sedih. Padahal sudah 2 tahun berlalu. Kakak dah keluar lama dah. Kenapa sedihnya sampai sekarang? Saya sedih sebab suami saya tak nak dengar cakap saya. Tak nak ikut cakap saya. Letih kan tak letih? Maka sekali lagi, kekuatan jadi sedih tak sedih. Sedih adalah hadiah. Sedih adalah kekuatan. Sedih adalah sentuhan dari Allah. Sedih adalah membuktikan yang kita adalah hamba Allah. Faham? Jadi yang tadi bawa sedih, berat pun. Orang gelak, kita tak gelak. Orang sembang, kita tak sembang. Kenapa diam je? Sedih. Bawa dia dalam kepala sepanjang hidup. Sudah 8 tahun perkahwinan, bawa lagi sedih. Satu lagi kes. Kebetulan semalam ada 2 kes. Saya ni doktor sedih sangat kahwin dengan suami saya ni. Sebab saya ni bukan menantu pilihan mak. Mak mentua tak suka saya. Nangis lagi. Mak kata nangislah. Okay. Kenapa sedih? Oleh kerana suami saya kahwin dengan saya. Dan mak dia tak suka saya. Jadi suaminya mengambil keputusan tak balik jumpa mak dia. Saya lah sedih. Saya rasa bersalah. Saya rasa saya banyaknya rasa. Boleh faham tak? Sedih sebab maknya tak nak jumpa, tak dapat suaminya tak balik jumpa mak dia. Suami tak nak balik, buat macam mana? Suami kata nak suruh saya balik, ambillah isteri saya sekali. Sebab dia keturunan DKK sikit. Jadi orang DKK ni nak kalau boleh menantunya orang dia, semua orang dia. Faham tak? Tapi dipilihnya orang kita, dah ada masalah. Ada mak mentua sini? Ada dah? Bakal mak mentua ada? Ya Allah. Bila tidak melihat Tuhan menentukan kehidupan, Tuhan memegang jodoh, Tuhan yang menentukan jodoh anak kita dengan siapa, Tuhan yang menjadikan anak kita bahagia ke tak bahagia. Jadi mak mentua macam tu letih weh. Saya sedih kenapa mak mentua saya tak suka saya. Dia tak tahu.
Jadi kata kalau tak tahu kenapa sedih? Sedih lah. Sedih. Kata nak berapa tahun nak sedih? Tak tahu lah. Jangan main-main tau. Kerana bila kita kata kita sedih, sedih maknanya apa? Sad. Don't be sad. La tahzan. Okay. Jadi kekuatan sedih adalah satu daripada 5 emosi asas yang Allah anugerahkan. Okay. Sedih salah satu daripadanya. Jadi jangan nak buang, saya tak nak sedih. Sebab itu kita banyak katalah buku, banyak buku-buku yang ada kaitan dengan psikologi dan ada kaitan dengan emosi. Mereka menggariskan bahawa 5 emosi yang paling banyak, yang paling besar, paling kekal, paling perlu diurus ialah 5 ini. Kalau 5 yang besar ni dapat diurus, insya-Allah emosi-emosi lain itu akan mudah juga diurus. Okay? Jadi sebelum kita belajar apa nak dibuat kalau sedih, bagaimana nak mengurus sedih, kita kaji dulu. Apa perasaan, apa emosi yang Allah bekal besar-besar dengan kita? Satu ialah emosi marah. Ya Allah, tak payah pergi sekolah. Pandai tak marah? Besar ni halus ini marah dah, betul? Kecil marah dah, betul? Sebab dia merupakan emosi paling besar pengaruhnya dalam hidup. Kalau tak belajar mengurusnya, kita akan jadi mangsa kemarahan yang tidak pernah putus-putus. Dia tak merasa namanya gelak ketawa. Dia tak merasa namanya gembira. Dia tak merasa namanya merasa senang dengan suasana. Siapa suka marah angkat tangan? Weh, tak nak ngaku dah. Mana ada? Okay. Siapa tak suka marah angkat tangan? Tak ngaku juga. Macam malaikat pula. Bermakna Allah anugerahkan kita marah tu sebahagian daripada hadiah. Siapa yang kata marah tu sebahagian dari malapetaka, letih. Okay? Jadi emosi pertama ialah marah. Sebab itu siapa yang dipegang oleh perasaan marah, maknanya dia sudah dipegang iblis. Siapa pegang emosi marah, bawa emosi marah, keras-keras mukanya, keras tangan kakinya, keras matanya, keras lidahnya, keras perkataannya, sombong. Kerana iblis pam dia untuk sombong. Cakap je, jangan tak cakap. Jangan cakap banyak cakap, cakap je. Dia marah-marah lah, cakap je. Ya Allah. Kau kalau tak cakap memang kau kalah. Kau kalau tak cakap memang kau salah. Cakap kalau tak cakap, loh, dihunjamnya kita dengan macam-macam, betul? Lawan, jangan tak lawan. Dorongan itu datang dari luar dan dari dalam. Okay? Jadi kalau kita tak kuat luar dan tak kuat dalam, terus jadi mangsa. Okay, hari ini dah ada WhatsApp, dah ada Facebook, dah ada segala. Muntahkan semua marah. Ujungnya apa? Agak-agak baru puas hati. Kita lupa, kita melukakan orang lain. Kita melukakan diri sendiri. Kita melukakan siapa saja yang mendengar dan melihat. Banyak tak dosanya? Yang baca ramai tapi kita tak sempat minta ampun. Orang tu luka sebab perkataan kita. Kita mana tahu siapa suruh baca. Letih, siapa suruh masuk Facebook? Siapa suruh masuk macam-macam, betul? Jadi sekali lagi yang datang hari ini, dia ada perasaan marah. Siapa tak boleh kawal perasaan, sebab kena belajar. Semua ni kena belajar dan semuanya adalah kemahiran. Tak boleh jangan, sabar lah. Sabar. Sabar itu kemahiran. Tak belajar, tak tahu. Kau cakap memanglah engkau yang tak kena. Jangan engkau yang kena. Dah berentap lagi. Mak kata suruh anak sabar. Tapi mak tak sabar-sabar juga. Mandi cepat, makan cepat. Cepat pakai baju. Cepat. Yes. Maknya perintah nak cepat aja. Betul tak? Apa sebab? Itu gambar tak sabar. Kalau lambat kena marah. Betul ke tidak?
Jadi sekali lagi yang asasi Allah bekal kat kita adalah emosi marah. Dia 5 yang asas, yang lain-lain tu akan sampingan. Kedua kita kata emosi gembira. Ada orang tak tahu gelak tak? Dia tahu gelak tapi akhirnya nanti dia hilang gelak. Hari ini ramai orang hilang gelak. Sebab dia cakap sorang-sorang. Betul? Jadi semua alat-alat teknologi membantu kita tidak bersembang. Walaupun duduk sebelah-sebelah. Tak sembang. Duduk berdepan-berdepan tak sembang. Okay? Terutama yang tak tahu adab. Bila kamu berbuat dengan orang, handphone off. Jangan tengok handphone lagi. Tapi suami pun takut nak cakap isteri. Mak pun takut nak cakap ke anak. Anak lagi takut nak cakap mak. Betul tak? Bila ada orang, phone tak perlu lagi. Sembanglah, bercakaplah, bertanyalah. Tapi ya Allah, lagi ada orang. Ada apa tadi? Kerana kita tak belajar adab. Kita tak belajar etika guna WhatsApp, guna phone. Kita tak belajar apa peraturannya untuk kalau kita nak berkomunikasi. Kalau ada orang dengan phone, mana lebih penting? Orang ke phone? Orang lebih penting, tak tahu jumpa lagi ke tidak. Ya Allah. Kadang-kadang kita jumpa 3 bulan yang lalu. Ya Allah, tak tahu itulah kali terakhir. Jumpa, rupanya dia nak berangkat. Sebab itu tolong hargai setiap pertemuan. Kerana kita tak tahu jumpa lagi ke tak. Dan jangan akhiri semua pertemuan dengan marah. Dengan bertengkar, dengan sakit hati. Tak nyampah pun tengok. Jangan. Sebab kita tak tahu kita sempat minta ampun ke tidak lagi dengan dia. Kita tak tahu jumpa lagi ke tidak. Betul? Hari ini anak nak jumpa mak susah. Susah ke senang? Susah. Apa sebab susah? Sayangnya sikit. Bukan duitnya sikit, sayangnya sikit. Walaupun dekat, tak lepas sampai. Sibuk banyak kerja. Siapa sempit masa untuk jumpa mak ayah, Allah sempitkan semua masa dia dengan yang lain-lain. Tak sempat je kerjanya. Ini yang Mi nak pesan. Okay, kau tengok bil telefon, kita panggil mak kita berapa kali sebulan? Hampir tak ada. Yang ada semua orang lain. Bukan mak kita, bukan ayah kita. Betul? Nah, itu pun kita dah banyak berdosa di situ. Itu cerita marah pertama. Kedua, cerita gembira. Kedua, kalau kita telefon mak, kita jarang nak tunjuk gembira. Mak, apa khabar? Ada makan ke? Mak sihat ke? Okay. Kita rasa nak telefon pun susah. Nak balik lagi susah. Sekarang nak balik raya lagi susah. Apa sebab? Traffic jam. Umi nak balik Perak 7 jam gila pun. Contoh. Betul ke tidak? Akhirnya tak balik. Mak pula ajak orang datang mak kita puasa aku rumah aku ada. Marah lagi kita. Betul? Jadi satu emosi marah, kedua emosi gembira. Senang ke susah gembira? Mana lebih senang? Marah ke suka? Marah ke gembira? Gembira. Tapi ramai tak orang tak gembira. Hari ini jumlah tak gembiranya jauh lebih banyak dari yang gembira. Rata-rata. Gelak banyak. Apa gelak-gelak? Tengok suami balik nyanyi-nyanyi. Uish. Senang ke susah? Bahagia sangat sampai nyanyi-nyanyi ni. Ada apa-apa ke? Udah sakit perut pula. Betul ke tak? Jadi sekali lagi,
berilah ruang untuk kita sama-sama bergembira. Jangan gelak seorang-seorang. Okay, sebab orang yang kita gelak tu dia tak nampak kita. Contoh, ataupun tidak penting sangat untuk gembirakan dia daripada gembirakan keluarga. Betul? Itu yang emosi kedua. Ketiga, Allah bagi kita emosi takut. Umi tak hurai sebab tajuknya nak fokus sedih je kan. Jadi mana ada timekeeper tak? Umi sampai pukul berapa sayang? Baru start dia tanya. Haru tu. Dah bagi makan dah semua. Okey kan? Jadi sekali lagi yang ketiga emosi yang Allah bekal kat kita ialah takut. Apa yang paling menakutkan anda? Yang paling kita takut ialah tak ada duit. Takut. Oh, tak ada duit. Oh. Kalau mati jadi takut yang pertama, semua orang jadi baik. Oh. Faham tak? Kita takut tak ada duit. Kita takut tak boleh makan. Kita takut. Itu cerita lain pula. Sebab hari ni nak cerita sedih. Nanti kita buat pula cerita takut macam gaya. Betul? Macam mana mengendali. Sebab semua ini perlu kemahiran. Itu emosi yang ketiga yang Allah bekalkan pada kita. Keempat, kita kata Allah bekalkan kita sedih. Kita tak boleh create. Itu hadiah dari Allah. Allah is giving you. Maka sedih merupakan emosi asas yang memang Allah bekalkan. Okay? Jadi jangan takut, jangan terperanjat, jangan macam-macam bila jumpa namanya sedih kerana dia adalah hadiah dari Allah. Itu emosi keempat. Yang terakhir. Sebab setiap emosi yang Umi sebutnya adalah pecah-pecah lagi. Boleh faham? Kita buat seminar emosi pula esok baru kita cincang semua-semua. Okay? Jadi yang terakhir kata kita Allah bekal pada kita ialah emosi malu. Itu yang Allah bekal. Kenapa malu penting? Mana ada malu, mana boleh malu-malu. Kita marah orang malu-malu, betul? Apa nak malu-malu? Bukan tak ada hidung. Siapa malu kat sini angkat tangan? Mana ada malu? Jadi malu merupakan hadiah dari Allah. Siapa tak malu lentih. Tak cukup syarat jadi orang. Siapa tak boleh marah pun tak cukup syarat juga. Siapa tak boleh, apa lagi tadi? Tak boleh gembira pun masalah juga. Betul? Tak ada takut pun tak boleh. Jadi sekali lagi kalau anda tidak ada rasa malu, tercabut malu, jadi orang ke tak jadi orang? Satu dari syarat jadi manusia ialah ada rasa malu. Apa malu yang paling besar? Entahlah, semua besar. Ataupun tak payah ada. Tak payah malu, rempuh ya. Betul ke tidak? Jadi malu yang paling besar ialah malu untuk ya kedua. Malu kalau tidak jadi hamba Allah. Malu kalau tidak dengar cakap Allah. Tapi malu tu dah lama buang dah. Dah lama simpan dah. Okay, kalau kita tanya, kalau buat seminar, kita boleh tujar satu-satu. Puan apa yang puan paling malu puan? Kalau apa? Malu kalau nak jumpa. Malu dengan Allah tak boleh. Takut dengan Allah. Siapa takut bermakna dia ada perasaan malu. Kalau tak takut, malunya tak jumpa. Okay? Sebab itu kita kata kekuatan seorang wanita, kalau hilang malunya, tanggal malunya, hilang wanitanya. Hilang solehahnya. Hilang calon syurganya.
Maka kekuatan yang besar sekali yang membuat wanita jadi hebat apabila dapat, apabila besar rasa malu. Malu yang paling besar, malu tak ada ilmu, malu tak sujud dengan Allah, malu tak rasa diri itu hamba. Siapa hamba kat tangan? Rata-rata kamu siapa? Hamba Allah. Yes. Tapi sombong dengan Allah, lawan Allah, buat benda yang Allah tak bagi buat. Buat semua benda yang suka kita lah. Bukan buat sukanya Allah, betul? Jadi akhirnya rasa dekat dengan Allah tanggal. Rasa dekat dengan Allah hilang. Rasa nak jumpa Allah hilang. Rasa dilihat Allah hilang. Rasa bertuhan hilang. Ini yang paling malang sekarang. Okay? Kalau bintang buat yang datang kaunseling nak bercerai. Tengok muka punya dia cantik. Tengok muda umurnya, ya Allah. Kenapa perceraian yang menjadi matlamat? Sebab gitu gini. Macam dia hebat sangat. Macam dia bagus sangat. Yang perempuan kata yang lelaki tak bagus. Yang lelaki kata yang perempuan tak bagus. Law. Allah memang bagi kita tak bagus, betul? Kerana untuk kita apa? Usaha, untuk kita ikhtiar, untuk kita cari ilmu, untuk kita cari kemahiran. Nak bercakap dia tak boleh. Tak tahulah nak cakap macam mana. No, banyak-banyak Allah ajar bercakap. Tak tahu nak cakap. Ada tak orang tak tahu cakap? Awak dah cakap, saya tak tahu. Tapi sembang 4 hari 4 malam. Faham tak? Nak minta dengan Allah, tak tahu. Nak ngadu dengan Allah, tak tahu. Betul ke tidak? Nak cakap macam mana? Jadi sekali lagi, malu merupakan satu pada modal untuk rasa dekat dengan Allah. Malu merupakan sebahagian daripada pendinding paling mahal. Pertama, malu untuk lawan Allah. Kedua, malu untuk dilihat manusia. Kalau kita sedang melawan Allah. Malu tak diterima Allah. Malu tak diakui Allah. Siapa yang diakui Allah sebagai hamba? Angkat tangan. Dah tahu ke belum? Dah rasa ke belum? Tak rasa pula. Kita dengan Allah, kita rasa kita terima Allah ke Allah terima kita? Kita kadang-kadang ngaku Allah terima, aku dah pergi solat, aku dah pergi umrah, aku dah puasa, aku dah sedekah, aku dah apa. Nak apa lagi? Wah. Dapat tutup aurat, dah pakai sapu simen semua. Betul. Nak labur ni pasal contoh. Okay, tak payah tengok jubah orang. Okay. Kau tak pakai jubah, tak ada apa-apa. Pakai jubah orang, okey. Tak baju sama, okey. Loh, kita ada baju tapi tak pakai. Baju kita lain. Baju je jadi masalah. Hatinya masalah lagi besar. Boleh faham? Jadi kita dah tahu ada 5 emosi paling besar. Okay, kalau marah tadi ada dendam, dia sakit hati, ada dengki, ada dia beranak macam-macam. Sebab itu tanda hati tengah sakit sangat-sangat bila dia senang senang sangat nak marah, tersinggung sikit, tak nampak apa? Oh Allah. Okay, terlanggar sikit, salah sebut nama sikit, saya Datin Seri, faham? Aduh, kita panggil Datin je, Serinya tak ada. Contoh. Jadi kalau apa pun orang panggil selagi manusia, jalan lah, betul tak? Tapi kalau orang yang mengutamakan, awak tahu tak? Bila dapat WhatsApp, nak bagi tahu dengan awak, kawan awak ni sekarang ialah Datin Seri. Jangan panggil Datin je, tak cukup. Ya Allah, itu aku janganlah jumpakan aku dengan orang macam ni, ya Allah. Sebab dia nak hidup dengan Datin Seri je, letih lagi kita. Kita Seri Jaya aja dah. Okay, contoh. Okay, jelas setakat ini? Ada 5 musuh besar, ada 5 emosi yang harus kita kaji satu-satu. Okay? Kaji satu-satu, tak boleh sekali jalan.
Saya belajar sabar. Yes. Tapi tak pernah pergi les pun. Tak pernah dapat kemahiran pun. Tak pernah jumpa latihan pun. Jadi macam mana nak jumpa sabar? Okay, dia tak boleh tanam sendiri, tak boleh tumbuh sendiri. Dia memang sabar, tapi dalam perutnya, ya. Dia tak bercakap, tapi dalam perutnya tak berhenti bercakap. Sabar tak tu? Akhirnya meletup. Sebab hari ni sekarang banyaknya orang bermasalah emosi. Itu sebab Ubi cuba fokus macam mana nak mengurus emosi. Kerana apa? Di luarnya nampak tenteram, di dalamnya perang. Dalam otaknya perang, dalam perasaannya perang, dalam hatinya perang. Dan dengan Allah perang. Boleh faham? Berapa ramai orang tak rasa dia ditengok Allah. Berapa ramai orang tak kejaya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat balik ke dalam zaman ini, anak kita sekarang, kita ni sekarang. Okay. Paling banyak dilanda emosi. Boleh makan, boleh minum, pakai baju cantik. Tapi dalam perutnya, ya Allah, ribut. Dan akhirnya diam. Ramai orang diam. Apa tanda diam? Hilang perkataan. Hilang selera. Hilang kemahuan. Hilang kemampuan. Jadi yang diam-diam tu lempang sikit. Bagi dia gelap. Bagi dia bercakap. Sebab kat sekolah cikgu bukan suruh bercakap. Diam. Jangan bising. Jangan bercakap. Lepas tu suruh budak bercakap. Kamu naik pentas bercakap. Loh. Hari-hari suruh diam. Hari ni suruh bercakap. Mana budak nak bercakap? Betul ke salah? Jadi sekali lagi sangat ramai anak yang takut bercakap. Okay? Mulutnya takut bercakap. Tapi dalamnya bercakap macam-macam. Okay? Sebab itu kita ada yang kita katakan inner voice. Ada yang kita kata outer voice. Suara luaran dan suara dalaman. Apa maksud suara dalaman? Orang nampak tenteram je. Tapi dalam perutnya, ya, dah sampai Kuala Lumpur, dah sampai Tokyo, dah sampai mana dah. Otak dah pusing satu Malaysia, dah sampai satu Indonesia. Boleh faham? Kita banyak fokus luarnya. Ya kawan kita ni yang berat, yang rupa-rupanya. Kerana dia bawa sedihnya itu ke dalam. Dia bawa sedihnya dalam kepala. Dia bawa sedihnya dalam perasaan. Dia bawa sedihnya dalam hati. Dia bawa sedihnya ke mana-mana. Macam bawa bad baby. Deng. Kita tak tahu macam mana nak tinggalkan bakul tu. Bakul sedih tu nak tinggal ke mana? Bakul sedih tu nak lepas kat mana? Bakul sedih tu nak suruh siapa tengok? Boleh faham? Sedih sebab apa? Siapa boleh cerita? Apa sebab-sebab sedih? Kita dah tahu lima emosi yang kita nak bincang petang ini ialah sedih. Apa sumber sedih? Apa punca sedih? Sebutlah. Ya? Luka. Ya Allah. Sedang mengalir darah ni. Luka di jari nampak darah. Luka di hati siapa yang tahu. Betul? Dia ada luka jari, ada luka hati. Mana tak? Luka jari ambil plaster. Lolai dia diam. Tapi luka di hati. Apa lagi sebab sedih? Kehilangan. Ya Allah, ada orang hilang kucing. Oh. Langgar kereta depan gate dia. Aku hari ni MC kenapa? Aku sedih kucing aku mati ke langgar. Marah tak kita? Logik kita agak. Logik dia sayang kucing dia.
Tak ada yang lain di rumah dia. Tak ada orang sambut aku. Tak ada orang kerja aku. Jangan main-main. Ada seorang kawan Umi, dia kalau dalam majlis macam ni, gelaknya satu dewan. Banyak gelak. Sampai Umi kata pun, dah lah simpan dah sikit. Esok nak gelak lagi, lusa nak gelak lagi. Hari ni gelak banyak sangat. Kamu jangan banyak cakap. Kamu tak tahu. Apa yang saya tak tahu? Aku bila balik kadang-kadang tak boleh gelak. Kenapa? Kita tak terfikir kan, nampak orangnya ceria sampai satu padang contohnya kan. Kenapa di rumah tak boleh gelak? Aku ada kucing je. Ada kucing tak boleh gelak. Betul? Jadi kalau kadang-kadang kita nampak orang gelak tak berhenti-berhenti, ya Allah bahagianya dia. Rupa dalam perutnya sakit dong. Jadi luka yang sedih, yang kehilangan. Yang kehilangan, siapa pernah kehilangan dengan tangan? Kita kongsi sikit. Ya, kehilangan apa? Anda kehilangan apa? Ada mikrofon lagi ke? Satu je ada. Ada ke tak ada? Mana urus dia? Ada mikrofon lagi tak? Pinjam kejap. Okey, kat depan. Okey, sayang. Kehilangan opah, nenek. Okay. 3 hari lepas. 3 hari lepas maknanya baru lagi. Anda tinggal dengan dia ke? Besar dengan dia. Berapa besar? Sampai habis sekolah. Okay. Jadi anda sudah meninggalkan sekolah berapa lama? Okey. Ada lain kesedihan? Satu kehilangan? Kehilangan anak bila? Kehilangan anak pada usia 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun lepas. Anaknya berapa? Saya ada anak 4 orang yang sebelum pernikahan tu masih 17 tahun sebab Kanser. kita daripada Singapura sampai dia tinggal tu 60 hari sahaja. 60 hari saja. Sudah berlalu berapa lama? Hampir 6 tahun. 6 tahun. Okey, masih sedih sampai sekarang? Kadang-kadang. Okey. Ada banyak sebab sedih, betul? Apa ada banyak sebab kehilangannya, sebab lukanya, sebab tak cukup duitnya, sebab kena tinggalnya, sebab macam-macam. Betul ke tidak? Jadi sekali lagi kalau kita kira, kalau kita senaraikan untuk sebab-sebab sedih, ada sekuni yuk. Okey, tak cukup tangga kata orang, tak cukup kertas. Ini nak menunjukkan sangat-sangat banyak punca untuk sedih. Okey, itu yang pertama yang anda kena nak angkat. Jadi agak-agaklah punca-punca sedih tu kekal sampai bila-bila ke ataupun ada zon-zonnya. Ada zon-zonnya, betul? Maka sebab kita dah tahu kita sedih, ada tak orang tak sedar dia sedih? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Sebab waktu yang ada, Umi tak tahu Umi bagi berapa minit lagi ada. Sekarang 3.47. Mi berhenti pukul berapa sayang? Yang mana kena kod bagi masa sikit no. Mana urus dia tadi? Umi dia bagi sampai pukul berapa? 4.30. Dah ai. Urus dia tahu demo macam tak tahu lah. Saya tengok jadual. 4.30 betul? Kita tahu lah. Okey dah. Okey, kita ada lagi lebih kurang 45 minit. We try our best. Terus terjun kepada bagaimana nak rawat sedih. Semua orang pernah sedih, betul? Oleh itu jangan, itu pun sedih. Kucing mati je kot. Jangan. Jangan nilai sedih orang dengan kita. Alah nenek je kot, bukan mak. Betul tak? Kalau mak betul lah sedih lama nenek je kot. Jangan nilai sedih orang dengan kita. Boleh faham?
Ada orang meninggal suaminya berbulan-bulan nangis. Ada satu kes yang anaknya meninggal. Anaknya 4, meninggal nombor 2. 3 bulan nangis. Anaknya 8 tahun. Ada yang besar-besar tu. 3 lagi di atas. No, bukan 3. Anak tu nombor 2, mak dia ada nombor 1, nombor 3, nombor 4. Ada 3 lagi. Dia 3 bulan nangis. Mungkin misal ulang kisah ni sebab penting untuk sebagai seorang ibu. Okay? Apa sebab nangis sampai 3 bulan? Badan daripada besar ni jadi besar ni. Okay? Saya sangat rasa kehilangan yang sangat besar. Okay? Sedangkan dia ada 3 lagi anak. Betul? Agak-agak rasa besar ke kecil sedihnya? Agak-agak lah. Kita agak, ya Allah, ada lagi anaknya kot. Kata kita, betul? Doktor tak tahu dia anak yang paling baik, anak yang paling dengar kata, anak yang paling rajin, anak yang faham saya, anak yang buat kerja tak payah cakap. Ya Rabbi. Artinya ada keistimewaan yang membuatnya mak sangat-sangat terlekat dengan dia. Okay. Apa hasilnya menangis 3 bulan? Badan jadi kurus, anak yang 3 lagi terbiar. Farmasi dia ada 2 pintu, tutup 1 pintu. Kerana tak boleh urus. Kerana mengurus sedihnya. Jadi sekali lagi, bukan semua sedih mesti dibiar panjang-panjang. Jangan. Boleh sedih. Sebab itu sedih merupakan sebahagian darah dia. Semua Nabi pernah sedih. Betul? Kalau kita nak kata Nabi Adam, ya Rabbi, kamu turunlah ke bawah. Nak pergi turun ke dunia tempat tak pernah pergi, tak pernah tahu. Betul? Tak tahu rupanya macam mana. Sedih ke tak sedih? Tapi itu perintahnya. Allah turun juga, lalu juga. Betul? Bermakna semua para Nabi tak pernah lekang dari sedih. Pindah rumah dari syurga ke dunia. Apa tak ada. Masak pakai daging mentah. Makannya daging mentah sebab Nabi Adam tak tahu nak bakar macam mana. Nak dapat api macam mana. Okay, Jibril datang bisik dengan Allah. Ya Allah, Nabi Adam makan daging mentah susah. Macam mana nak bantu dia? Jibril, ada Allah kata, kamu pergi jumpa malaikat Malik. Penjaga neraka. Minta dia satu api sebesar kepala mancis, anak mancis. Besar ke kecil? Kamu minta dia sikit je, besar anak mancis tu, kamu bawa turun ke dunia. Kamu minta dia kumpul kayu, gesel, batu dan sebagainya. Sampai hidup apinya, tunjuk dengan Nabi Adam, ini boleh buat daging kamu lebih sedap dimakan. Kemudian ambil balik api yang besar mancis tadi, bagi balikkan. Penjaga neraka. Okay. Malaikat tak boleh tinggalkan mancis, kalau tidak satu dunia terbakar. Kata Allah kata. Di panasnya dan besarnya kesan. Sebesar anak mancis, satu dunia terbakar. Takut ke tak takut? Ya Allah, panasnya. Contoh. Boleh faham? Dibawa balik apinya dan disimpan balik ke neraka. Kalau tidak habis, semua dah terbakar. Contoh. Sedih ke tak sedih? Sedih, anak meragam pula tu. Ya Allah, turun ke dunia tak jumpa Hawa pula tu. Terpisah, betul? Sedih ke tak sedih? Sedih. Bermakna para Nabi utusan Allah juga diuji dengan sedih. Daripada ada isteri dah tak ada isteri, kemudian daripada senang lenang duduk syurga, dah kamu lagi sengsara setengah mati. Contoh. Nabi apa lagi? Nabi Nuh, ya Rabbi. Susahnya. Betul ke tidak? Berdakwah 10 tahun, buat kuliah 10 tahun, dapat pengikut seorang. Kalau kita buka kelas agak-agak.
Kalau majlis ini datang 10 orang, agak-agak jadi tak? Tak jadi majlis. Ada 10 orang je doktor, tak payah kita tutup. Nabi Nuh sedih tak? 10 tahun dakwah dapat seorang, ya Allah. Degil sangat, bengik sangat orangnya. Nabi Allah kata apa? Kamu buat perahu. Nak buat pakai apa ya Allah? Pakai kayu. Kayu nak ambil ke mana Allah? Tanam. Sabar ke tak sabar nak tunggu kayu besar sepemeluk? Nak buat perahu. Senang ke susah? Ya Allah, mana nak cari kayu? Mana ada hutan nak ditebang, betul tak? Tapi sebab umurnya 100 tahun, maka sempatlah pokok besar. Nak buat perahu bukan dia orang yang nak ajar pun. Jadi sekali lagi, susah ke senang? Gelak je orang faham buat perahu atas jalan, atas darat ni. Bukan ada laut, bukan ada sungai kan. Dia ketawakan, diejek, dia nonek-nonek. Kalau kita give up dah punya. Betul? Sedih ke tak sedih? Anak belum meragam, isteri belum meragam. Ya Rabbi. Nabi Lut pula lagi sedih juga. Padahal ni utusan Allah semua, betul? Isteri meragam, anak meragam. Ya Rabbi. Okay. Jadi jangan kata bila kita susah, bila kita sedih, kita aja sedih. Tak ada orang lain sedih. Jangan. Semua utusan Allah diberi rasa sedih. Semua yang mengaku hamba Allah memang dibekalkan dengan sedih. Supaya kamu merasa, kalau sedih kita nak dekat dengan siapa? Kita cari solusi pada orang yang boleh bantu kita. Jadi oleh kerana kita dah ngaku kita hamba Allah, maka siapa dulu agak-agak yang ajar kita macam mana nak telan sedih tu. Jadi sedih adalah satu perasaan di mana kamu tidak tenteram dari segi fikiran, tak tenteram dari segi fizikal, tak tenteram dari segi emosi, dan tak tenteram dari segi spiritual. Jadi sedih merupakan sebahagian daripada hadiah dari Allah yang nak bantu kita berubah. Jelas tak ini? Jadi jangan marah, jangan sedih, jangan sakit hati, jangan bengkak benjol. Bila Allah bagi sedih, maknanya ya Allah. Allah nak suruh kita sebut dia banyak-banyak. Suruh datang jumpa dia banyak-banyak. Usahakan supaya mengadunya dengan Allah. Jadi macam mana nak buat? Pertama sedih. Umi bagi petuanya, sebab ada 45 minit. Petuanya ABC. Tolong ingat ABC. Kalau saya sedih, saya nak ingat ABC ni. Okay. Apa dia ABC? Tapi sebelum tu hubungan dengan Allah mesti kental. Hubungan spiritualnya mesti kuat. Okay, itu yang pertama. Baru boleh ABC dia jalan. Pertama, siapa yang sedang dilanda sedih sekarang? Sekarang, sebelum, selepas. Pertama, A namanya mesti akui. Akui yang kita sedang sedih. Jangan tunjuk long face. Jangan tunjuk kita tak ada semangat. Jangan tunjuk kita letih. Jangan tunjuk kita memang tak minat. Oh, jangan. Sedih tu di luar ke di dalam? Di dalam. Kenapa muntahkan keluar? Sedihnya di dalam. Semua Nabi, ya Allah, termasuk Nabi kita, ada tahun kesedihan. Nabi Ibrahim, ya Allah, doa sampai 90 tahun umur baru dapat anak. Nabi Zakaria, ya Allah, dah 100 tahun nak tetap berdoa nak dapat anak. Sedih tak? Semua dah tua, dah diurat dengan segitu begini segalanya. Tapi aku masih mengharapkan zuriat, ya Allah. Nak dapat zuriat sedih. Kita empuk-empuk anak kita. Faham tak? Sebab itu bila nak jadi baik, tolong faham kisah-kisah Nabi. Kalau tak faham, tak ada contoh. Jelas?
Nabi Ibrahim dibakar, ya Rabbi. Okay. Jadi maknanya sekali lagi, setiap kesedihan dibekalkan oleh Allah kepada hamba pilihannya. Okay. Agak-agak Firaun sedih tak? Agak-agak. Ada segalanya, tapi sedih orang seorang ni sikatkan hati aku je lah. Nabi Musa ni seorang je, kenapa jadi pening satu Mesir? Turun macam-macam. Kisah paling panjang di syurga ialah kisah Nabi Musa buat sakit hati. Ibu Nabi Musa sedih ke tak? Mana yang paling sedih? Terpaksa hanyutkan bayi, ya Rabbi. Asia sedih ke tak? Sedih. Siapa lagi sedih? Nabi Isa sedih, Nabi Musa sedih, Nabi Allah. Tak ada Nabi yang tak sedih. Maka sekali lagi, kalau Nabi-Nabi sedih, tapi dia tak tenggelam dalam sedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, mak tak ada, ayah tak ada, buka ke dunia tengok ayah tak ada. Tak ada pula meraung, saya nak yatim, dia banyak cakap. Kan Nabi kata, aku dah nak yatim, tolong hormat sikit, faham? Tak ada. Dia lalu proses pembesaran, baru besar sikit, gemuk pula tak ada lah. Nangis, mak tak ada, kita mak lambat balik, sedih betul. Tapi hari ni mak lambat balik, anak bahagia. Datang rumah aku, mak tak ada. Kita dulu kau tak ada mak, balik mak tak ada. Betul? Itu terbaliknya hari ni. Hari ni anak tak nak kita ada di rumah. Mak balik pukul berapa? Petang. Okay. Tempoh buat raja kasar siap. Betul? Jadi sekali lagi, jangan kata sedih itu saja-saja. Jangan kata sedih takut seorang je lalu, kamu tak tahu. Hanya yang mengalami je tahu. Ya Rabbi. Jadi semua orang pernah sedih, besar ataupun kecil, sebab Allah hendak semua orang rasa. Kerana dengan rasa sedih, dia akan lakukan bermacam-macam. Apa yang nak dilakukan? Pertama tadi kita kata, Obi kata A, B, C, accept. Maknanya apa yang kita kata? Terima. Akui. Sama macam Kak Puan kita kata, saya sedang sedih sebab nenek saya baru saja meninggal 3 minggu. 3 hari. 3 hari yang lalu. Faham tak? Makanya tolong akui bahawa kita sedang sedih. Jangan kat mana ada. Nampak sedih tapi tak adalah sedih pun. Jangan tolak sedih itu. Terima sedih itu. Kerana itu pemberian dari Allah. Tapi jangan duduk berkurung berbulan berminggu. Jangan. Paling panjang 40 hari. Berapa banyak? Itu sebab kamu mati suami 40 hari. 4 bulan 10 hari. Supaya itu sedih yang paling panjang. Itu pun kamu tak boleh nangis je 4 bulan tu. Betul tak? Jadi sekali lagi, apa nak buat? Bila ada rasa sedih, tolong akui. Yes. Saya sedang sedih sekarang. Nantilah insya-Allah bila saya dah okey, saya akan datang. Akui. Itu akui yang pertama. Bila kita sedih, tolong akui bahawa apa nak diakui? Kenapa Allah bagi sedih? Sebab Allah nak kita dekat dengan Allah, merayu dengan Allah, mengadu dengan Allah. Akui dan minta. Boleh faham? Kedua, tolong akui. Kalau hari ini saya sedih, tapi sepanjang hidup saya baru 3 hari je saya sedih. Sebelum tu tak sedih, betul?
Bermakna sekali lagi tolong akui bahawa walaupun saya sedih, nikmat Allah tak pernah kurang. Nikmat Allah berlimpah ruah. Nikmat Allah tak pernah putus. Walaupun aku sedih, aku tetap makan, tetap boleh tidur, tetap boleh solat, tetap boleh ngaji, tetap boleh macam-macam. Betul? Jadi sebab itu akui bahawa walaupun Allah bagi sedih untuk dekat dengan kita, Allah juga bagi kita tolong akui. Aku tetap bagi nikmat melimpah ruah kepadamu. Banyak nikmat lain. Dia bagi kawan, dia bagi cara, dia bagi macam-macam cara dia bagi. Betul? Itu akui yang pertama. Yang kedua, akui bahawa kita banyak dosa. Ya Allah, apalah salah aku. Apa kurangnya aku, ibadah aku tak banyak. Aku marah orang, aku noneh. Akui dosa. Boleh faham? Dalam keadaan sedih, ya Allah, anda kata sedih ini disebabkan dosa masa lalu, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ini perasaan ini mendorong kita untuk bertaubat, untuk dekat dengan Allah, untuk jadi lebih baik, untuk tak ada seimbang buruk. Betul? Sebab kita akui kita banyak dosa. Maka semasa kita sedih, kita akan banyak bertaubat. Kalau kita akui hadiah ini dari Allah, maka aku nak mengadu dengan Allah sedih aku ini. Maka kita akan banyak bertaubat. Kalaulah sedih ini disebabkan aku banyak dosa, maka tolong bantu aku, ya Allah. Terima taubat aku, ya Allah. Boleh? Jadi sedih mendorong kita untuk belajar balik dekat dengan Allah, mengajar balik, mengingat balik apa salah dosa yang pernah kita lakukan. Maka sedih membantu kita mengurangkan dosa ataupun mengangkat kekuatan bertaubat yang sungguh-sungguh. Boleh? Jelas setakat ini? Jadi kalau kita kata pertama mengakui kita sedih. Sebab itu Allah kata walaupun kamu cabut selipar, tali selipar cabut. Kita nak ngadu dengan siapa? Ya Allah, selipar cabut, ya Allah. Allah dengar ke tak? Jadi apa saja yang kita alami, tolong cakap dengan Allah. Tali selipar cabut maknanya apa? Allah nak ganti selipar baru. Betul ke tak? Ini kekuatan. Boleh faham? Yang pertama, akui anda sedang sedih. Jadi maknanya tak payahlah meraung menangis. Sebab itu Nabi juga sedih masa kehilangan isteri dan bapa saudaranya. Tapi tak ada berpanjang-panjang. Berbulan-bulan letih weh. Allah cepat-cepat rawat. Angkat. Jom jumpa aku. Itu contoh terbesar. Jadi kalau Nabi sedih, Allah angkat jumpa dia. Kita sedih, kita lah dapat jumpa Allah. Menangisnya bukan dengan orang. Saya sebenarnya tak payah. Nangis je di mana? Di sajadah. Nangis dengan manusia tak ada apa-apa. Kesian kan? Habis-habis kesian, pertolongan tak juga. Betul? Itu yang pertama. Tadi apa kata? Langkah pertama merawat sedih, akui. Supaya orang faham dan kita faham. Kita tahu apa nak buat, kita tahu apa nak minta dengan Allah. Kedua, akui bahawa nikmat Allah tidak pernah berhenti. Itu akui juga. Ketiga, tolong akui bahawa kita banyak dosa. Okay? Yang akhir sekali, tolong akui bahawa Allah tak pernah biar kita. Allah akan bagi pertolongan kalau mengadu banyak-banyak dengan Allah. Jadi ada 4 mengakui. Pertama, akui bahawa kita sedih. Kedua, akui kita
Kita ada nikmat yang kita tak tahu. Kerana satu yang hilang, ada 10 nikmat yang menunggu. Artinya Allah akan beri satu nikmat lebih baik dari itu. Kalau kehilangan anak, mungkin Allah jumpakan anak yang tidak kita lahirkan. Umi dah tua-tua ni, ramai pula jumpa anak-anak hebat ni, ya Allah. Sebab itu kadang-kadang banyak nangis dengan Allah. Allah jumpakan anak, ya Allah, rupanya dia dah ikut kita bertahun-tahun. Kita tak pernah jumpa dia. Dia jumpa kita, ya Allah. Doktor saya dah ikut doktor sampai 7 tahun. Saya tak pernah tengok jari doktor ada cincin. Masya Allah, dia perhati jari kita. Gila, betul? Akhirnya dalam satu majlis dia berdiri, saya nak bawa doktor pergi umrah. Bahagia tak? Bahagia bukan anak yang kita lahirkan pun. Bukan anak yang kita bimbing dari kecil sampai besar pun. Tapi kita tak tahu. Dia bukan nak bangga-bangga, bukan nak riak-riak. Ini tolong ambil kira. Yang cerita ini bukan act sangat. Bukan bagus sangat. Tapi setakat ini nikmat Allahnya sangat melimpah. Betul? Jangan pernah rasa tak cukup. Jangan pernah rasa tak ada. Ya Allah. Tak sempat makan. Rupanya nasinya di sini. Contoh. Betul ke tak? Ni kekuatan. Dibawa pergi umrah padahal bukan kenal pun. Dia kenal kita tapi kita tak kenal dia. Rasa-rasa bahagia tak agaknya? Ya Allah. Bengkak-bengkak juga mata. Hadiah macam pergi umrah, jangan main-main. Contoh. Ada anak, ya Allah. Umi saya doa, Umi pagi petang, ya Allah. Saya bacakan Yasin tiap hari untuk Umi, ya Allah. Umi baru kongsi bagi tahu Umi masuk hospital. Ya Allah, dari Nur Mekah ni doa, ya Allah, Umi saya doa, ya Allah. Tak berhenti Yasin, tak berhenti doa dengan Allah supaya Umi sehat. Bahagia ke tak? Bahagia, betul ke tak? Sebab itu nikmat Allah itu sangat luas, seluas alam. Jadi bila susah hati jangan ingat lain. Kalau sedih jangan ingat lain. Kalau kehilangan jangan ingat lain. Tapi ingat Allah. Macam mana nak kuat ingat Allah? Ini sekali lagi. Sebab kita nak ingat Allah. Pertama tadi apa? Bila buat apa-apa yang kita buat, apa nak ingat? Tanya hati ni, ya Allah. Aku buat ini kerana siapa? Hati mesti jawab. Ini kita nak bercakap dengan hati. Ini bab lain lah pula. Tapi belajarlah juga gabung-gabungkan. Okay? Tepuk dadanya, ya Allah. Aku buat majlis ni untuk siapa, ya Allah. Bagi hati jawab, kamu buat untuk Allah. Kamu buat kerana Allah. Orang marah, orang caci, orang maki, orang kata tak bagus, orang kata tak gitu, tak gini. Dia tak tahu, buat tak tahu je. Boleh faham? Kerana kita bukan buat kerana menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Boleh ke tidak? Itu modal nombor 1. Masak di rumah, mengemas di rumah, jaga baby di rumah, sapu sampah di rumah. Kita buat kerana siapa? Orang nak datang. Kalau masak kan ada orang nak datang. Kalau ngemas kan ada orang nak datang. Jangan. Kita masak, anak nak makan, suami nak makan. Jangan. Kerana kalau itu yang anda buat bermakna tujuan anda itu bukan ibadah. Tapi tanggung jawab. Jadi isteri kenapa tak masak? Buat apa kat rumah? Wah. Betul? Jadi dari hari ini setiap kali masak, setiap kali buat air, walaupun TO je. Betul? Ya Allah, aku buat TO ni kerana Allah, ya Allah. Jadikanlah dia suami aku jadi lembut hati, anak jadi pandai, anak jadi rajin. Aku jadi kuat, aku bagi sihat untuk ibadah. Buat nasi goreng, ya Allah, jadikan nasi goreng untuk suami aku senang solat, ya Allah. Boleh kata dia? Jadi bila buat sesuatu kerana Allah, doanya panjang. Bukan berhenti kat situ.
Faham tak? Buat kerana Allah, ya Allah, aku ni masak bubur je, ya Allah. Tapi jadikan bubur ni sebagai kekuatan untuk anak sekolah, untuk anak aku belajar, untuk anak aku kuat, ya Allah. Buat untuk orang sakit, ya Allah, itu aku jadikan bubur ini untuk mak aku terus sihat, ya Allah. Aku tak sihat di dunia, sihat di akhirat, ya Allah. Kadang-kadang kita nak sihat di dunia, tapi tak minta untuk sihat di akhirat. Letih juga. Ada apa yang? Oh, tak nak cakap pun. Terperanjat juga. Sebab yang kita tak tahu malaikat maut je. Yang lain semua kita nak kena tanya. Betul tak? Ada apa yang? Okey, cakap je. Melintas takut kita. Orang ke jin ke apa? Kita tak tahu. Ada jin dalam bentuk manusia. Betul ke tidak? Ada. Jadi jangan main-main. Say something first lah. Sorry doktor, kita nak melintas ni. Kerana yang melintas ikut macam-macam kat belakang. Betul? Hati-hati. Sebab itu orang dulu kata kalau jalan seseorang jangan tengok belakang. Apa sebab tak boleh tengok belakang? Setan akan buat kamu rasa risau. Rasa macam ada orang rasa. Bukan jalan tengok belakang tu tajuk filem je dah. Memang tak boleh. Kami duduk kampung kan dulu, ya Allah. Mana ada lampu gelap gelitap. Betul? Jalan-jalan je ke depan. Pakai daun kelapa. Ikat daun kelapa tu bakar ke atas. Betul? Kena jalan laju-laju. Kau tidak apa? Terbakar kita, terbakar. Sebab nak pegang pangkal dia. Betul tak? Hati-hati, jangan tengok belakang. Nanti kamu nampak macam-macam. Itu contohlah. Jadi kalau melintas, bagi tahu hai. Dah maaf, ya. Takut juga sebaik tak darah rendah, ada darah tinggi. Kalau darah rendah, darah tak letih. Betul? Okey, itu selingan. Yang namanya adab, yang namanya akhlak, yang namanya iman. Bukan sebab umi. Sebab kita nak bagi tahu itulah kita. Supaya tak ada gambaran-gambaran tak cantik. Walaupun yang nak dibuat tu cantik. Tapi cara tak cantik. Betul? Tak tahu. Kita jadi macam tu. Betul? Okey, kat mana kita tadi? Itulah gangguan lintas ada. Kita tadi kata nak dekat dengan Allah. Betul? Kalau buat apa pun, tanya tepuk dada ni. Isya, aku buat ni kerana siapa ni, ya Allah? Aku nak pergi kerana siapa ni? Aku nak tolong kerana siapa ni, ya Allah? Aku nak tolong sebab dia dulu tolong aku. Aku nak bagi sebab dulu dia pernah bagi aku. Ada tak macam tu? Siapa tolong orang, nanti orang tolong dia. Betul ke salah? Ya Rabbi. Letih. Siapa tolong orang? Allah tolong dia. Jangan saya tolong awak, besok awak tolong saya. Faham? Dulu kita tolong awak, sekarang kenapa tak tolong saya? Wah. Betul kan ingat? Tolong hanya kerana Allah, tak payah tuntut dia. Hey. Dulu kita susah, awak susah saya tolong. Sekarang saya susah, kenapa tak tolong? Tak gunanya kawan. Kan dah 2 kali, 3 kali dosa. Dosa dengan Allah, lagi dosa dengan manusia, lagi dosa dengan niat, lagi banyaknya dosa. Faham tidak? Nak buat kerana Allah sahaja. Jadi kalau buat kerana Allah, orang suka, orang tak suka, nasib. Jadi yang melintas, lantak lah orang nak kata apa. Betul ke tidak? Jadi ada juga kita fikir, apa kata kita, apa kata Allah, apa kata orang. Jangan ambil bulat-bulat je. Jelas ke tidak? Nak jadi kita kata, aku buat kerana Allah. Apa saja, walaupun sekecil-kecilnya. Apa sebab mandi? Nak bersih. Oh Allah, itu dah jawapan sains. Jawapan sains artinya tidak mengangkat kita jumpa Allah. Mandi sebab Allah kata hidup mesti mandi. Mandi kerana
Allah, ada juga mandi tak bersih, betul tak? Anak kita mandi kecepung. Ya Allah, tengok baju sekolah kat corner. Macam jenawan. Ini mandi gosok kedok ni. Itu orang tua kata ada mandi kembau. Betul? Dah mandi dah, tengok basah semua. Padahal gosok tidak, apa tidak. Jadi buat mandi kerana Allah, makan kerana Allah, tidur kerana Allah, jaga kerana Allah. Jelas setakat ini. Itu satu sebab atau satu cara bagaimana nak rasa dekat dengan apa yang kita buat dengan Allah. Sebab itu tadi kita mengakui. Betul? Mengaku kita sedih, mengaku ada nikmat Allah, mengaku Allah tolong, mengaku Allah bagi mudah, mengaku bahawa aku ada banyak dosa, mengaku bahawa nikmat Allah berlimpah ruah. Jadi tak ada fikir susah hati kita aja. Faham? Itu yang baru pertama. Okey. Mengakui pun tak selesai lagi, ya Allah. Tapi jangan campur aduk lah. Tadi kita nak dekat dengan Allah dulu. Betul? Buat semua, tanya hati, aku buat kerana siapa? Aku buat kerana Allah. Kalau kita dapat sesuatu, ya Allah. Tadi Umi makan nasi. Dapat makan nasi. Siapa bagi? EJK bagi. Terang. Jadi tolong bangun balik. Yang dapat itu datangnya dari Allah. Supaya kita bahagia. Ya Allah, nasinya begini, lauknya begini, dunia ni. Supaya bila kita kata datangnya dari Allah, semua jadi cantik. Semua jadi bahagia. Semua jadi sedap. Faham tak? Kita kata ini lauknya masin, sayurnya keras, nasi tak cukup masak. Allah. Airnya tawar. Oh, banyaknya salah. Itu yang kita kata manusia makro. Faham manusia makro? Dia ada orang tak kisah, dia tak ada lagi orang seronok. Kalau boleh orang tak nak dia datang. Terperanjat apa pula ada orang makro ni. Faham tak? Ada orang sunat. Apa mana sunat? Dia datang orang bahagia. Betul ke tak? Dia tak datang bokit je. Betul tak? Itu ada 4-5 jenis lah ikut hukum. Kalau orang haram tu macam mana? Allah, ada pula dia. Aduh, kecoh lah ni. Artinya orang yang datangnya tidak diharapkan tapi tak datangnya sangat dialu-alukan. Kalau boleh ni tak payah datang, tak payah jemput, tak apa. Sebab datangnya buat kecoh. Datangnya menyusahkan. Ini karakter manusia, bukan hukumnya kita nak pakai. Kan tak ada orang halam, orang haram, orang sunat, orang makruh. Betul? Kita nak jadi orang macam mana? Orang wajib. Betul? Datangnya ditunggu, hadirnya membahagiakan, baliknya orang rasa bye-bye, jumpa lagi. Kalau orang makruh tadi, kalau dah balik-balik lah kau. Tak ada orang heran pun, betul ke tak? Tapi orang wajib ni dia bagai, okay bye-bye, jumpa lagi. Itu orang wajib. Artinya hadirnya dinantikan, kehadirannya membahagiakan, kehilangannya dirasakan. Faham? Udah banyak sangat siapa aduknya entah apa benda ceramah macam ni. Nak jadi orang tadi orang tak sedih, betul tak? Jadi kalau orang tak sedih, bagaimana dia bahagia? Dah sedih muka. Kau macam tu tak payah datang. Yes. Contoh. Jadi sekali lagi tengok balik kita ada wajib, sunat, makruh, harus. Betul? Jadi kau cari orang haram letih lah. Ya Allah, datanglah pula dia. Ada tak orang macam tu? Ada, datangnya tidak diharapkan. Ini dia datang mesti kecoh punya meeting ni. Betul? Mesti kecoh punya AJK ni. Oh, penat oh. Itu diibaratkan dari segi psikologinya. Betul? Jadi kalau kita ni tolong nilai, aku nak jadi orang wajib ke orang sunat ke? Orang makruh ke? Orang harus ke? Nampak tak? Itu kena tengok balik. Ini apa kita kata kluster yang dia buat oleh psikologi. Melihat kepada perangai kita.
Jelas? Itu kalau cerita orang tadi tak habis lagi cerita mengakui tadi. Betul? Nak dekat dengan Allah tadi. Betul? Jadi pertama, apa kita buat? Kita buat kerana Allah. Kedua, apa kita dapat dari Allah. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada nak cerita orang. Awak tahu tak, saya dapat hadiah cincin yang main-main. Tak ada riak, tak ada bengkak, tak ada benjol. Betul? Saya dapat mangga perlis. Mangga apa nama? Harum manis. Ya Allah, beruknya. Orang dah makan berpuluh-puluh dah awak baru dapat, baru nak cerita lah. Nampak tak? Itu kalau dapat dari manusia. Tapi kalau kita kata dapat harum manis dari Allah, syukur alhamdulillah, berkat yang nanamnya, berkat yang memetiknya, berkat yang membungkusnya petik, berkat yang membawanya, berkat yang membaginya. Banyak tak doa? Banyak. Tak sempat marah. Alah kecilnya. Ya Allah, sakitnya hati. Betul tak? Bagi kuih, ya Allah, kek kuihnya kerasnya baling ke dinding, tak pecah. Itu tak bersyukur sebab dia tak rasa yang bagi itu Allah. Yang ketiga, last one. Ini masih dalam tajuk mengakui. Jangan campur aduk pula. Apa dia? Belum kita sampai lagi. Jadi kita kata yang ketiga nak dekat, kita nak dekat dengan Allah, rasa dekat dengan Allah tadi. Akui dosa. Ya Allah. Okay. Kita dah banyak dosa ke sikit? Siapa tak mengaku dia berdosa, memang dia tak boleh masuk syurga. Kerana orang yang mengaku dia dosa saja, dia akan bertaubat. Jangan rasa bangga. Saya dah pergi umrah 10 kali tu tak? Awak pergi berapa kali? Sekali lah. Belum tahu Allah ampun ataupun tidak. Sebab tu jangan cerita amal kita kat orang. Kan dia tanya riak ujub. Betul? Yang 1, 2, 3 yang kalau buat, kalau dapat, kalau hilang. Ini ada kaitannya dengan nak rasa dekat dengan Allah tadi. Siapa dekat dengan Allah, dia cepat sehat doh. Cepat sembuh. Faham tak? Jadi kalau dia makan ubat, ya Allah, itu aku bagi kesembuhan, ya Allah. Bukan ubat yang menyembuhkan, ya Allah. Batu, ya Allah, berkat ubat ni. Pung. Bukan doktor yang sihatkan, tapi Allah yang sihatkan. Itu contohnya. Kalau buat sesuatu, siapa yang dapat sesuatu, datangnya dari Allah. Yang last kali kita kata, kalau hilang sesuatu. Sedih tadi hilang sesuatu, betul? Apa sebab sedih? Kehilangan. Jadi sekarang ini nak rawat macam mana? Kalau hilang, siapa yang ambil? Allah yang ambil. Nenek meninggal, siapa ambil? Allah ambil. Anak meninggal, siapa ambil? Kenapa kita nak sedih? Itu hak Allah. Yang hidup pasti mati. Kita tak boleh tongkat dunia. Yang tak hidup pun Allah benda, yang mati pun kehendaknya Allah. Betul? Jadi tak boleh langgar perintah Allah. Dia masanya dijemput, silakan. Mudahkan dia masuk syurga-Mu, ya Allah. Mudahkan dia dapat ampunan, ya Allah. Mudahkan alam barzahnya, ya Allah. Mudahkan masyarnya, Allah. Mudahkan Siti Terang Mustaqimnya, ya Allah. Mudahkan syurganya, ya Allah. Kan bahagia. Kalau sedih asa saya belum sempat ini. Jadi ada nenek tak kat sini? Kalau ada nenek, jangan banyak impian. Saya baru dapat cucu, kalau boleh nak tengok cucu pergi sekolah. Cucu pun pergi sekolah. Kalau boleh saya nak minta panjang umur, nak tengok cucu konvo. Habis konvo pula, kalau boleh nak tunggu cuci kahwin. Nak tengok cucu kahwin, ya Rabbi. Cucu dah kahwin pula, cadangnya nak ngajar cicit ngaji. Panjang tak impian? Panjang sangat. Okay. Buatlah impian kecil-kecil je. Sebab itu mahunya Allah. Bila kau jumpa nenek-nenek dah 70. Ada tak impian yang belum selesai? Tak ada. Semua dah siap. Semua dah selesai. Jangan bina impian banyak. Banyak-banyak. Okay. Okay. Mi tengok jam sekejap. Tak habis jawab. 4:28. Mi sampai 4:30. Ya Allah. Ada lagi 12 minit. Ha? 4:30 sekarang 4.
Ha. Matematik tak pas. Okey, diringkaskan cerita. Aduh, macam mana nak memendekkan dia. Itu masalah tak pakai nota ni. Dia plong gitu. Okey. Tadi mengakui, betul? Buat cepat-cepat. 2 minit. Dia tadi A, B, C, betul? A maknanya akui. Akui yang empat tadi. Akui aku sedih, akui aku dosa, akui ada nikmat, akui. Apa lagi? Allah. Okey. Mudah-mudahan itu dapat. Yang kedua, B. Beri masa. Beri tempo. Beri, apa kita panggil? Ruang. Hari ni sedih, esok kurang sikit, lusa kurang lagi. Dengan cara buat ibadah yang baik-baik. Kalau tadi neneknya meninggal, maka baca Quran serah bagi kat nenek. Ambil baju-baju nenek, sedekahkan, ya Allah, aku sedekahkan baju nenek aku ni supaya pahalanya sampai kat kamu, ya Allah. Sedekah kat orang tu, baca Yasin untuk nenek saya. Mudah-mudahan dia senang di alam barzah. Ya Allah, Tuhan aku maksa aku nak buat halil, aku nak di masjid, ya Allah, supaya pahalanya dapat tolong nenek aku di alam barzah. Sebab dia 7 hari. Maksimum di alam barzah 7 hari soal jawab. Jadi sebab itu orang dulu kenurinya 7 hari. Orang sekarang moden, tak payah sampai 7, 3 je udah. Ada setengah orang langsung tak kenuri, langsung tak tahlil. Letih weh. Sebab pertemuan kita, perbincangan kita, bicara kita 7 hari di bawah tanah. Jadi dalam masa 7 hari itu anak-anak kalau tak ada orang nak baca tahlil banyak-banyak, sendiri anak-anak baca. Kumpul sendiri, okey? Jadi kita kata, yang kedua, beri ruang, beri masa. Kerana sedih akan hilang bila dirawat oleh waktu. Jangan tak bagi waktu, bagi jeda. Okey? Jadi kalau kata kalau berkabung seminggu, kalau berkabung 2 minggu, kalau berkabung 3 minggu. Betul? Artinya beri ruang untuk rasa tu makin pulih dengan beribadah, berdoa dan buat baik. Betul? Yang ketiga. Oh, siap dah tu dah. Okey, 4.5. Yang ketiga, apa nak buat? C. Okey. C buat apa? Curhat. Bijak. Okey. Curhat artinya kongsi masalah dengan orang yang pertama dengan Allah sasa. Boleh faham? Curhatnya dengan air mata dan sejadah. Nangis jangan dengan orang. Curhat pertama dengan Allah, dah puas dengan Allah, baru dengan orang-orang yang pakar. Orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang boleh membantu, orang-orang yang tahu apa nak buat. Jangan masuk Facebook, jangan taruh Twitter, jangan taruh macam-macam. Kesian saya kan, padan muka. Letih lagi. Bukan semua orang suka. Boleh? Jadi saya kata tadi A, B, C. Pertama tadi apa? Akui. Kedua, beri masa untuk sembuh. Dan yang ketiga, curhat, kongsi, jangan simpan, jangan diperam. Saya tak tahu, tak ada siapa. Yang datang kongsi dia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saya dah simpan cerita ni 20 tahun, doktor. Tak kebodoh. Simpan buat apa? Faham tak? Jadi cari orang yang ada pengalaman, cari orang yang boleh bagi nasihat, insya-Allah kita akan dapat dibantu mengurangkan. Boleh faham? Dan antara yang paling mudah sekali lagi, selepas curhat kita sibuk dengan kerja-kerja ibadah. Kita kerja-kerja amal-amal soleh macam ni. Ikut majlis, tolong majlis, ikut apa-apa yang terbaik untuk dekat dengan Allah. Boleh? Jangan kurung diri. Jangan tengok dinding, jangan tengok tiang, jangan tengok siling. Kerana sedih tidak akan terubah dengan hanya tak buat apa-apa. Jadinya sampai di sini dulu, lebih 2 minit halakan. Sebab janji 4 minit tak dapat 2 minit, 4.5, kan? Jadi insya-Allah sedikit yang kita kongsikan. Pertama tadi apa? Akui saya lemah, akui saya sedih, akui saya susah hati, akui saya sedang merindu seseorang, akui apa je masalah yang membuat anda sedih.
Boleh faham? Akui. Itu mahal sangat. Orang takut dah akui. Awak teringat dia. Mana ada? Wah. Akui. Boleh? Itu nombor 1. Kedua, beri masa. Ketiga, curhat. Jadi ingat balik A, B, C. Bila dalam keadaan sedih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Melihat, ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Ya Allah yang mampu membaca hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami sedang melalui satu proses yang kami jarang lalui. Kami sedih, ya Allah. Maka sekali lagi dalam majlis ini kami tolong angkat semua hati-hati yang sedang sedih ini, ya Allah. Gantikan dia dengan rasa lapang, dengan rasa tenteram, agar dia mampu menjalani hidup dia dengan lebih tenteram. Walaupun sudah kehilangan, walaupun luka, walaupun sedih, walaupun sakit hati. Kami tahu Engkau yang paling tahu apa yang dalam hati kami, ya Allah. Bantu semua anak-anak kami yang sedang dirundung segala duka cita, yang sedang dirundung oleh kemalangan, yang sedang dirundung oleh rasa sakit, yang sedang sedih kerana menjalani kehidupan yang serba sulit, ya Allah. Kerana tidak ada yang memudahkan selain Engkau dan tidak ada yang Maha tahu selain Engkau. Maka turunkanlah rahmat-Mu, hadiah-Mu, nikmat-Mu kepada mereka yang sedang Engkau uji, ya Allah. Mudah-mudahan setiap yang hadir ini tidak singgah rasa sedih itu di hati mereka dalam jangka masa yang panjang. Rawatlah secepatnya agar mereka boleh bergerak lebih baik dan lebih bahagia menjalani hidup sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau-lah yang tempat kami memohon, berserah dan mengadu. Dan jadilah Engkau yang paling kami harapkan untuk merawat kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Andai kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik dari Allah, yang tak cantik atas rezeki yang Allah tentukan. Mudah-mudahan Allah jadi yang paling baik, insya-Allah. Jadi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf andai kata dia tak berkenan, ada yang tak suka, ada yang tersinggung. InsyaAllah Allah akan rawat semua perasaan rakyat itu menjadi hati yang lapang dan tenang, InsyaAllah. Andai kata mendengar berita Umi berangkat berjumpa Allah, sudi pula mengirimkan sekali Fatihah untuk Umi. Mudah-mudahan kirim Fatihah itu memudahkan perjalanan Umi ke alam barzah. InsyaAllah. Selamat berjuang. Mudah-mudahan perjuangan kita diterima Allah sebagai perjuangan ahli-ahli syurga. Sekian wabillahi taufik mulai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.